Pernah tak anda perasan, bila cuaca sejuk je, tiba-tiba rasa nak terkencing? Fenomena ni sangat biasa, tapi kenapa ia berlaku? Ini bukan sekadar kebetulan, ia adalah tindak balas menarik daripada badan kita. Mari kita bongkar rahsia cold diuresis dan fahami mengapa badan kita jadi begitu sensitif pada suhu rendah. Rahsianya bermula bila badan cuba kekalkan suhu teras. Bila sejuk, saluran darah di kulit akan mengecut. Ini dikenali sebagai vasoconstriction. Tujuannya, kurangkan kehilangan haba. Tapi, bila saluran darah mengecut, darah lebih banyak akan dipaksa ke organ dalaman, secara langsung menaikkan tekanan darah kita secara mendadak. Untuk menguruskan tekanan darah yang tiba-tiba naik ini, buah pinggang kita akan menerima arahan, otak kita akan menganggap ada terlalu banyak cecair dalam sistem peredaran. Hasilnya, buah pinggang mula bekerja keras, menapis dan membuang air berlebihan dari darah kita. Jadi, itulah sebabnya anda akan rasa nak kencing lebih kerap. Satu mekanisme perlindungan yang luar biasa.